Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan sekalian. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, jadi dalam beberapa minggu sebelum saya buat video ni maksudnya sebelum video ni keluar kan, saya rasa lebih kurang dalam bulan Oktober 2025 macam tu, pihak Honor telah melancarkan Honor Magic 8 Pro. Jadi ini adalah telefon flagship terbaru mereka. Okey, jadi dalam tempoh 1, 2, 3 minggu ni kan, saya tengok dah ramai betul dah orang yang review telefon ni. Sama ada dekat Malaysia ataupun luar negara, ramai gila orang yang review. Tapi majoriti yang review telefon ni, mereka akan fokus kepada keupayaan kamera dia. Sebab kamera pada Honor Magic 8 Pro ni adalah antara yang terbest lah dalam pasaran sekarang ni. Jadi, memandangkan ramai yang dah uji kamera dia, maka dalam video kali ini saya nak buat satu ujian yang tak ada langsung orang buat. Okey, jadi saya nak tunjukkan kepada anda ujian penuh keupayaan rangkaian telefon ni. Daripada Wi-Fi sampailah kepada 5G, sampailah kepada physical LAN. Dan sambil-sambil itu saya akan tunjuk juga kepada anda bagaimana kita boleh gunakan yang Honor Desktop Mode dan juga yang Honor Share tu. Jadi kita boleh gunakan telefon ni bukan hanya sebagai telefon, malah kita boleh gunakan dia sebagai productivity tool macam itulah. Okey, jadi sebelum tu saya cerita sikit dululah dekat anda pasal spesifikasi telefon ni. Jadi saya rasa mesti anda pun dah tahu telefon ni dia menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Okey, yang itu yang pertama. Lepas tu yang kedua pula adalah dia punya storage ni dia menggunakan UFS 4.1. Jadi dia punya read dengan write itu adalah laju lah. Okey, itu satu Okey, seterusnya antara yang penting bila kita nak pakai telefon ni untuk kegunaan productivity tu, dia punya port kan. Jadi dia ni menggunakan port USB 3.2 Gen 1. Jadi secara amnya anda boleh gunakan katakanlah satu contohnya USB hub. Lepas tu anda boleh cocok macam-macam pi dekat dia. Tu memang berguna lah Okey, jadi kesemua keupayaan tersebut bukan hanya buat telefon ni laju, tapi dalam masa yang sama, macam saya kata tadi, anda boleh gunakan dia lebih kurang macam komputer macam tu. Nanti saya akan tunjuk dekat anda. Alright, jadi memandangkan saya nak fokus kepada keupayaan rangkaian telefon ni, jadi mari saya cerita sikit dekat anda tentang dia punya network chip. Jadi Honor Magic 8 Pro ni dia menggunakan chip Honor C1 Plus RF tu. Jadi chip tu mereka kata dia membolehkan telefon ni boost penerimaan signal, maksudnya cellular signal tu sebanyak 108%. Dan dia juga boleh meningkatkan keupayaan Wi-Fi sehingga 15%. Jadi itu apa dah yang cerita oleh pihak Honor lah Okey, tapi antara benda yang paling sempoi tentang telefon ni adalah setengah model dia menyokong 5.5G ataupun yang kita juga kenali sebagai 5G Advance. Jadi ini adalah salah satu telefon yang menyokong 5.5G. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, yang keupayaan 5.5G tu dia datang daripada chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 tu sendiri. Sebab chipset tu dia ada modem Snapdragon X80. Jadi modem tu memang menyokong 5.5G. Jadi kita tengoklah nanti sama ada kita boleh gunakan telefon ni dengan rangkaian 5.5G bila dah ada dekat Malaysia nantilah. Alright. Okey, jadi berbalik kepada dia punya keupayaan rangkaian Untuk Wi-Fi, telefon ni dia menyokong Wi-Fi 7 dan dia support semua jenis frekuensi band daripada yang 2.4 GHz sampailah kepada 6 GHz. Malah kalau anda nak gunakan yang multi-link operation ataupun MLO tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu kalau kita nak bercakap pasal Wi-Fi, anda tahu sikit lah pasal dia punya antena. Dalam telefon ni dia menggunakan 2x2 MIMO untuk semua frekuensi band. Okey, dan selain daripada tu saya cerita juga sikit ke anda, telefon ni dia menyokong Bluetooth 6.0. Jadi kalau anda nak sambungkan Bluetooth device dan sebagainya, audio dan sebagainya, memang boleh lah, itu memang boleh sangat. Okey, jadi itu adalah spesifikasi dia secara am Okey, jadi sekarang ni mari saya bawa anda kepada bahagian seterusnya. Mari saya tunjuk dekat anda hasil ujian-ujian yang saya buat. Dalam bahagian ni saya akan uji keupayaan Wi-Fi dari yang 2.4 GHz sampailah kepada MLO. Maksudnya 2.4, 5, 6 MLO semua saya akan uji kan. Okey, jadi untuk nak buat ujian ni saya gunakan aplikasi Open Speed Test di mana server dia tu saya install dalam satu komputer Ubuntu. Okey, jadi untuk Wi-Fi router tu pula saya gunakan satu TP-Link GE800. Jadi GE800 tu adalah sebuah tri-band Wi-Fi gaming router daripada TP-Link. Okey, jadi router tu apa yang best
best ni adalah dia menyokong Wi-Fi 7. Lepas tu dia adalah semua frequency band daripada 2.4, 5 dan juga 6 dan juga MLO. Dan apa yang lagi best adalah dia punya network port pada router tu dia menyokong 2.5G dan juga 10G untuk LAN. Jadi apa yang saya buat adalah komputer Ubuntu yang ada Open Speed Test punya server tu saya sambungkan kepada port 10G dekat Wi-Fi router tu. Jadi pendek katanya dia tak akan ada sebarang isu bandwidth lah bila kita nak gunakan telefon ni untuk nak buat ujian kan. Jadi apa yang saya buat adalah telefon yang Honor Magic 8 Pro ni saya sambungkan lah kepada Wi-Fi tu 2.4, 5, 6, MLO dan sebagainya. Okey, jadi untuk ujian pertama saya uji dulu yang Wi-Fi 2.4 GHz. Jadi seperti apa yang anda nampak dekat sini nah. Secara umumnya kelajuan 2.4 GHz tu saya berjaya dapat lebih kurang dalam 170 megabit per second macam itulah untuk download. Lepas tu dia punya upload tu saya tengok dia fluctuate di antara 100 ke 200 megabit per second macam tu. Lepas tu ujian ni saya buat beberapa kali lah. Jadi sebenarnya saya buat banyak kali tapi saya tunjuk dekat anda 3 kali untuk nak bagikan anda yang kata apa maklumat yang lebih tepat lah untuk hasil ujian kan. Dan anda boleh tengok dekat sini memanglah dia punya download dan upload tu adalah lebih kurang konsisten. Lepas tu dalam masa yang sama juga kalau anda tengok dia punya link speed untuk yang 2.4 GHz tu adalah 300 megabit per second lebih. Kalau tak silap saya dalam 309 macam tu. Okey, itu adalah untuk Wi-Fi 2.4 GHz. Seterusnya saya buat pula ujian untuk Wi-Fi 5 GHz. Jadi seperti apa yang anda boleh tengok nah, kelajuan download dan upload untuk yang 5 GHz ni adalah antara 1.4 ke 1.5 gigabit per second. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian kalau anda nak tengok nah, itu sebenarnya adalah jauh lebih laju daripada sambungan LAN gigabit yang kita duk cucuk kat komputer sekarang ni tau. Okey, jadi sama macam tadi, ujian tu saya buat dalam 3 kali, 4 kali macam tu. Jadi anda boleh tengok lah, kelajuan download dan upload dia semua konsisten lebih daripada 1 gigabit per second. Dan dia punya link speed pun dapat 2.8 gigabit per second. Okey, seterusnya untuk ujian ketiga, saya test pula Wi-Fi yang 6 GHz. Jadi untuk yang 6 GHz ni, saya berjaya dapat kelajuan download secara purata lah lebih kurang dalam 3 gigabit per second. Kenapa saya kata macam tu? Sebab bila anda tengok lah, dia punya download tu lebih kurang dalam 2.8 ke 3 lebih gigabit. Jadi purata tu dalam 3 gigabit per second macam tu. Lepas tu upload dia pun tinggi juga, lebih kurang dalam 1.5 gigabit per second juga. Okey, tapi apa yang paling best nah? Yang paling best kalau anda tengok dia punya link speed nah. Untuk yang Wi-Fi 6 GHz ni, dia punya link speed tu dapat sampai 5 gig lebih, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kalau nak ikutkan, itu adalah lebih laju daripada LAN yang 2.5 gig yang kita duk sambung tu. Nah, tu dia. Okey, dan akhir sekali, saya uji pula sambungan multi-link operation ataupun MLO. Jadi MLO ni kalau ikutkan kita boleh gabungkan beberapa frekuensi band sama ada 2.4 dengan 5, 5 dengan 6 dan sebagainya lah. Dia bergantung pada keupayaan router dan juga keupayaan device tu sendiri kan. Jadi untuk device ni memandangkan yang Honor Magic 8 Pro ni support semua frekuensi band. Jadi MLO link tu dia bersambung dengan yang Wi-Fi 5 GHz dan 6 GHz. Memang sempoi. Alright. Jadi hasil ujian MLO ni adalah antara yang paling best sebab saya tengok nah. Saya dapat kelajuan download tu secara purata lah lebih kurang dalam 3 gig lebih. 3 kali, 4 kali saya uji, download dia tu semua lebih daripada 3 gig. Tak ada yang bawah daripada 3 gig. Kalau anda tengok daripada 3.1 sampai 3.6 macam tu lah. Itu sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, kelajuan download tu adalah jauh lebih laju daripada kelajuan download yang LAN port 2.5G tu. Jadi itulah dia, saya buat ujian untuk ke semua Wi-Fi yang dia boleh sokong oleh telefon ni daripada 2.4, 5, 6 dan juga MLO. Kalau tadi saya dah uji Wi-Fi, jadi alang-alang tu saya uji sekali lah kelajuan rangkaian kalau saya sambungkan satu adapter RJ45 yang 2.5GB tu. Okey, jadi macam yang apa yang saya kata pada awal video tadi kan, anda boleh sambungkan macam-macam benda melalui port USB-C telefon ni tau. Okey, jadi apa yang saya buat adalah saya sambungkan yang kata adapter yang 2.5G tu kepada yang USB-C. Lepas tu saya sambung satu network cable. Daripada network cable tu saya pergi cucuk dekat router TP-Link tu yang punya port 2.5G. Jadi dia punya link speed tu memang dapat 2.5GB. Maksudnya sambungan di antara telefon ke router tu adalah 2.5GB. Itu sambungan fizikal internet lah.
Lepas tu kan, bila anda cocok yang kata adapter tu, bila anda gunakan satu sambungan fizikal Ethernet, anda akan nampak yang logo Ethernet connection dekat atas tu lah. Jadi kalau nampak logo tu memang betul. Okey, jadi bila saya buat ujian open speed test, sama juga server tu masih lagi server Ubuntu, cuma bezanya kali ni sambungan fizikal. Jadi kelajuan download tu saya dapat dekat dengan 2.5 gigabit per second itu sendiri. Maksudnya itu dah dekat dengan limit lah, pendek kata link speed tu dah dapat dekat dengan dia punya penuh lah. Lepas tu dia punya upload pula saya tengok dapat lebih kurang dalam 1.5 gigabit per second macam tu. Pendek katanya tuan-tuan dan puan sekalian, itu adalah dah cukup laju dah tu. Jadi kalau anda nak gunakan benda ni sebagai orang kata apa, satu productivity benda, memang boleh. Lepas tu kan, kalau anda tengok dah, antara kelebihan bila kita nak gunakan yang adapter ni, yang kata 25G ni, adalah dia punya latency. Sebab kalau kita tengok, kalau kita nak bandingkan Wi-Fi punya latency dengan physical connection punya latency, physical connection punya latency itu adalah jauh lebih rendah dan jauh lebih stabil. Jadi sekiranya anda memang nak latency yang rendah, contohnya bila anda nak main game ke apa ke, saya memang galakkan anda untuk gunakan network adapter bagi telefon yang menyokong network adapter tu lah. Sebab apa? Sebab gaming ni kita tak perlukan bandwidth yang terlalu besar, kita tak perlu sampai 1 gig dan sebagainya. Yang penting tu sebenarnya adalah latency. Kalau tadi saya buat ujian Wi-Fi dan LAN menggunakan aplikasi Open Speed Test, jadi sekarang ni saya tunjuk lagi sekali kepada anda keupayaan Wi-Fi telefon ni apabila saya sambungkan dia kepada rangkaian Wi-Fi dekat studio pendawar teknologi tu. Okey, jadi dalam studio tu saya menggunakan sambungan internet daripada Time, dan pelan internet saya adalah yang 1 gigabit per second, dan pelan tu saya daftar sekali lah dengan yang pelan fiber to the room tu. Okey, jadi untuk nak buat ujian ni, telefon Honor Magic 8 Pro ni dia bersambung dengan router Huawei yang main node tu, dan router Huawei tu adalah Wi-Fi 6 Okey, dan untuk nak buat ujian ni saja saya tunjuk dekat anda dia punya ciri desktop mode, di mana saya sambungkan Honor Magic 8 Pro ni kepada monitor. Mula-mula saya sambung monitor saja, lepas tu saya sambung keyboard dengan mouse sekali, senang kan. Alright, jadi untuk nak buat ujian Wi-Fi ni saya gunakan beberapa aplikasi. Saya gunakan speed test, fast dan juga nperf. Okey, jadi apa yang best ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tak kira lah saya pakai speed test ke, saya pakai fast ke, saya pakai nperf ke, atau saya pakai apa sekalipun, saya akan sentiasa dapat kelajuan maksima yang diberikan oleh pihak Time kepada saya. Download saya memang sentiasa 1 gig. Saya tunjuk dekat anda dalam video ni, saya buat satu-satu kan, tapi sebenarnya testing tu saya buat banyak kali. Sebenarnya 1 gig tu memang adalah maksimum lah internet saya boleh pi kan. Okay, lepas tu untuk upload pula saya sentiasa dapat dekat dengan 500 megabit per second, sebab itu memang adalah limit pelan internet rumah saya. Download 1 gig, upload 500 meg separuh kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, keupayaan Wi-Fi Honor Magic 8 Pro ni. Tadi kita dah uji keupayaan Wi-Fi dan juga LAN kan. Jadi sekarang ni mai saya tunjuk pula kepada anda kelajuan 5G telefon ni. Okey, jadi untuk nak buat ujian 5G saya gunakan pelan U Mobile, dan ujian ni pula saya buat dekat Berjaya Times Square. Sebab dekat sana pihak U Mobile dah pasang yang in-building communication ataupun yang kita panggil IBC punya equipment tu untuk 5G. Jadi kat sana 5G tu memang laju gila tau. Okey, jadi saya buat testing tu pada hujung minggu. Kalau tak silap saya lebih kurang hari Sabtu macam tu tau. Dan masa saya pergi tu memang dalam Berjaya Times Square tu memang ramai betul orang. Jadi macam mana saya buat ujian tu, saya duduk kat ada satu kedai makan ni. Jadi masa tengah duduk makan tu saya buatlah testing kan. Okey, ni saya tunjuk dulu dekat anda ujian speed test. Okey, jadi saya gunakan beberapa aplikasi. Jadi setiap aplikasi tu saya buat lebih kurang dalam 4-5 kali ujian lah. Okey, jadi anda tengok dekat sini ni 4 kali saya buat ujian speed test tu, saya sentiasa akan dapat kelajuan download tu lebih daripada 1 gigabit per second. 4 kali semua lebih daripada 1 gig. Ni pakai 5G ni. Lepas tu untuk upload saya akan dapat lebih kurang dalam 100 megabit per second. Okay, kenapa 100 megabit per second? Sebab itu memang adalah kelajuan upload maksimal kita punya rangkaian 5G dekat Malaysia ni. Okay, jadi itu adalah ujian speed test. Seterusnya saya buat pula ujian menggunakan fast, aplikasi fast tu. Pakai fast pun sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya buat sekali dapat 1 gig juga untuk download. Lepas tu saya ulang berkali-kali, 4 kali, 5 kali pun masih lagi download tu dapat lebih daripada 1 gig. Itu cara fast. Okey, tak apa lagi. Seterusnya saya buat pula ujian pakai nperf, aplikasi nperf tu kan.
Sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Buat sekali masih lagi dapat 1 gigabit per second untuk download. Upload masih lagi dalam 100 megabit per second. Saya uji 4 kali lagi. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masih lagi duk dapat 1 gigabit per second lebih untuk download. Masalahnya kan, kalau anda tengok dekat nPerf tu dia bukan dapat 1 gig tepat. Dia dapat antara 1.2 1.3 gigabit per second tau bila guna 5G tu. Lepas tu kan saya duk terfikir tau. Saya kata speed test fast dengan nPerf ni bila duk buat download pun kok-kok lah, mana tahu pihak U-Mobile dia ada set QoS ke apa kan masa nak buat bandwidth testing tu kan. Jadi saya pun try lah, kata saya fikir macam okay, apa kata kita guna aplikasi yang tak popular sangat tau. Jadi saya gunakan aplikasi daripada Ubiquiti. Jadi ada satu aplikasi ni nama dia Wi-Fi Man. Dan apa yang lagi dahsyat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pakai aplikasi Wi-Fi Man tu pun yang mana server dia dekat Singapura tu kelajuan download tu masih lagi melebihi 1 gigabit per second walaupun saya test berkali-kali. Jadi tu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya gunakan 4 aplikasi yang berbeza. Speed test, fast nPerf dan juga Wi-Fi Man. Di mana server-server ni semua kepada server-server yang berbeza. Setiap testing yang saya tunjuk dekat anda 4 kali minimum. Maksudnya saya buat 16 kali testing. Apa yang bestnya pula adalah testing yang saya buat 16 kali ni dibuat pada waktu tengah hari, waktu lunch hour tau. Masa memang tengah hari dalam kedai yang mana ramai orang. Kedai tu saja memang ramai orang. Dalam berjaya Times Square tu pun memang ramai orang betul tau. Dan masalahnya tuan-tuan dan puan sekalian, 16 kali testing, 16 kali dapat 1 gigabit per second untuk download. Tak ada sekali pun yang mana testing yang mana saya guna telefon ni, kelajuan 5G tu punya download dapat bawah daripada 1 gig dekat dalam berjaya Times Square tu. Aduh, memang dahsyat betul tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alright, jadi saya dah tunjuk dekat anda keupayaan Wi-Fi, LAN, 5G dan sebagainya. Lepas tu kalau anda tengok masa saya buat ujian Wi-Fi tadi kan, saya dah tunjuk sikit dekat anda di mana saya gunakan yang ciri Honor Desktop Mode tu kan. Yang mana bila saya buat ujian Wi-Fi dekat rumah tu, saya cucuk keyboard dan sebagainya kan. Okay, jadi sekarang ni saya akan tunjukkan dengan lebih banyak apa yang anda boleh buat dengan Honor Desktop Mode tu. Okay, jadi secara umumnya anda boleh sambungkan satu display ataupun saya rasa boleh sambung lebih daripada satu, tapi saya try satu je pada waktu tu. Jadi anda boleh sambungkan satu display pada telefon ni, kemudian anda boleh buat beberapa configuration. Antaranya adalah anda boleh mirror display telefon ni menggunakan yang desktop mode tu. Jadi untuk ujian ni apa yang saya buat adalah saya gunakan satu yang USB-C punya hub yang biasa yang saya ada. Yang mana USB-C punya hub tu dia adalah beberapa USB-A punya port, lepas tu dia ada HDMI output. Lepas tu USB-C punya hub tu saya rasa saya dah pakai lama dah, dekat 5 tahun. Saya beli benda tu kalau tak salah saya sebelum PKP lagi. Jadi itu bukan benda baru, benda dah lama dah tau. Okey, jadi untuk nak buat ujian ni lagi menarik, saya sambungkan keyboard sekali, saya sambungkan mouse. Saya tak pakai Bluetooth, semua saya cucuk pakai kabel tau. Jadi kalau nak ikutkan kan, saya ada buat juga ujian ni, mana saya punya yang USB-C hub tu dia ada tempat port nak sambung SD card. Jadi masa saya duk record phone punya video ni semua kan, saya ada try cucuk nak tengok kat sini kan. Jadi memang boleh, tak ada masalah. Anda boleh baca SD card tu, tak ada isu. Alright, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni saya tunjuk dulu dekat anda keupayaan pertama dia di mana kita boleh buat mirroring mode. Jadi yang ni apa yang akan berlaku adalah bila kita set mirroring mode ni, anda akan nampak apa yang ada pada skrin telefon ni terus kepada skrin yang mana anda tucuk tu lah, sama ada kepada HDMI punya output ke projector ke TV ke apa ke, dia akan nampak sama. Jadi kalau anda control kat phone, dekat atas skrin tu pun dia akan bergerak. Okay, biasanya kan saya cerita dekat anda saya selalu gunakan yang kata mirroring mode ni masa saya duk bagi ceramah ataupun kelas dan sebagainya tau. Sebab kadang-kadang saya nak tunjuk settings yang kita buat dekat phone, contohnya tentang kelas AI dan sebagainya, memang saya selalu pakai. Okay kan, sambil tu jadi kalau anda duk sambung yang keyboard dengan mouse masa saya buat tadi, masa anda duk buat mirroring mode tu, anda memang boleh control anda punya telefon ni pakai keyboard dengan mouse tu. Anda boleh menaik atas keyboard, anda boleh control pakai mouse dan klik dan sebagainya. Okay, jadi itu adalah dia punya mirroring mode. Okay, seterusnya saya guna pula dia punya desktop mode. Jadi bila kita set kepada desktop mode, telefon tu dia tak akan mirror lagi tau apa yang ada dekat atas skrin ni, dekat kita punya display tu. Jadi apa yang dia akan buat adalah dia akan tunjukkan satu desktop, dia macam extend satu desktop display. Jadi desktop tu kalau anda tak pernah tengok, saya boleh cerita dekat anda akan nampak sebiji perasaan tu macam kita duk pakai Windows, macam tu lah.
Okey, jadi kalau anda tak sambungkan keyboard dan mouse, anda memang boleh gunakan telefon Honor Magic 8 Pro ni, dia punya screen tu sebagai macam touchpad dan keyboard tu semua ada kat sini, anda boleh pakai. Tapi kalau anda dah sambungkan keyboard dan mouse, memang anda boleh control desktop tu sebiji macam komputer. Jadi bila anda gunakan desktop mode tu, anda boleh buka lah aplikasi apa yang anda dah install dalam telefon ni. Contohnya kalau anda nak pakai yang WPS Office tu ke, ataupun kan dalam ni kan dia ada Honor Docs ke, ataupun anda nak install macam Microsoft Office Suite, macam Microsoft Word ke, Excel ke, PowerPoint, semua boleh. Anda nak edit dokumen ke, nak buka website ke, nak tengok YouTube ke, nak baca artikel ke, anda nak buat multitasking ke, anda nak buka beberapa aplikasi berbeza serentak ke, memang boleh. Pendek katanya, memang rasa macam pakai komputer lah, nak kata senang kan. Okey, dan apa yang paling bestnya adalah disebabkan telefon ni, processor ni memang mantap, RAM dia pun besar, lepas tu kan storage dia pakai UFS 4.1 semua tu, desktop mode tu memang laju betul. Dia memang smooth. Saya duk buat macam-macam masa sebelum testing, lepas testing saya buat macam-macam saja, duk buat slide kan. Memang okey sangat lah. Jadi pendek katakan, ni saya cerita dekat anda satu use case kan. Contohnya, katakanlah saya duk guna telefon ni, lepas tu tiba-tiba saya pergi kat satu tempat di mana saya kena buat presentation, dan kebetulan kalau saya tak bawa laptop ke apa ke, lepas tu susah, orang tu pun tak ada laptop, jadi saya boleh gunakan telefon ni. Jadi kalau contohnya pada waktu tu ada aplikasi apa-apa yang boleh tunjuk macam presentation deck ataupun slide ke apa ke, nak buka PDF ke, saya sambung je telefon ni pergi kat projector dan saya boleh buat presentation. Saya download slide tu, terus play, terus jalan, tak ada masalah. Jadi secara umumnya, telefon ni memang anda boleh gunakan sebagai satu komputer umum macam tu, sekiranya anda perlukan. Dalam bahagian terakhir ni, saya nak tunjukkan kepada anda ciri Honor Share. Sebenarnya ciri ni dah lama, bukan hanya khusus kepada Honor Magic 8 Pro, tapi saya nak tunjuklah dalam video ni kan. Okey, dan Honor Share ni sebenarnya anda boleh gunakan dengan telefon Honor dan sebagainya, tapi dalam video ni saya nak tunjuk secara khusus bagaimana anda boleh share file, contohnya macam gambar dan video, kepada iPhone dan juga komputer Apple macam MacBook dan sebagainya. Okey, jadi mula-mula sekali saya tunjuk macam mana nak guna Honor Share pada iPhone. Okey, first sekali dalam iPhone tu anda kena install aplikasi Honor Connect. Okey, lepas dah install tu, anda just run application tu. Apa saja benda verification tu, anda just net lah kan. Okey, jadi apabila anda dah run Honor Connect dalam iPhone tu, anda dah boleh share file. Okey, macam mana nak buat? Macam contohnya kan, katakanlah saya ada satu gambar dalam telefon ni, saya nak share. Jadi saya pergi buka gambar tu dalam galeri telefon Honor ni. Kemudian saya select gambar tu dan saya just tekan yang button share dekat bawah tu. Jadi bila saya tekan button share, saya akan nampak logo iPhone tu dekat situ. Jadi bila saya tekan dekat telefon tu, dekat iPhone tu sendiri, saya akan dapat satu notification. Dia akan tanyalah nak accept ataupun tak mau accept file yang nak dihantar tu. Jadi apabila saya accept, dia akan download lah masuk dalam telefon tu. Jadi saya boleh buka lah file tu. Itu adalah bila kita nak gunakan Honor Share dekat iPhone. Okay, seterusnya saya tunjuk pula dekat anda macam mana nak transfer file daripada telefon ni kepada MacBook ataupun apa-apa komputer Apple. Okay, jadi sama juga macam dekat iPhone, anda kena install satu aplikasi khusus. Okay, jadi untuk macOS ni, anda kena install aplikasi nama dia Honor Workstation. Jadi anda just install application tu, lepas tu apa saja yang dia tanya tu, anda just accept, next dan sebagainya. Bila dah selesai semua, anda run application tu. Okay, so bila anda dah run application tu dalam MacBook, okay, jadi contoh kan, katakanlah saya nak hantar gambar yang sama daripada telefon ni kepada MacBook tu, sama juga saya pergi dekat galeri, lepas tu saya select gambar tu dan kemudian saya tekan yang butang share tu, dan dekat situ saya akan nampak MacBook saya tu. Jadi kalau anda ada MacBook dan sebagainya, anda akan nampak lah dekat bawah tu. Dan sama juga bila saya tekan send dekat situ, bila saya tekan share tu, bila saya pilih MacBook tu, bila saya tekan send, dekat MacBook tu sendiri pun saya akan dapat notification. Jadi saya kena accept lah. Okay, lepas saya dah accept file tu, dia akan masuklah ke dalam folder download dan sebagainya. Jadi saya boleh buka lah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, secara umumnya macam mana kita nak gunakan Honor Share. Okay, ini saya just cerita dekat anda nah. Untuk keupayaan Honor Share ni, anda tak boleh nak pakai macam tu saja. Anda bila anda nak hantar file daripada telefon Honor ni, anda kena pastikan dalam iPhone ataupun dalam Mac tu kena ada aplikasi yang khusus. Jadi sama jugalah, dia bukan hanya untuk Mac, dia ada untuk Windows dan sebagainya.
Alright, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia hasil ujian rangkaian dan juga beberapa contoh bagaimana anda boleh gunakan telefon Honor Magic 8 Pro ni sebagai satu productivity tool dan bukan hanyalah sebagai sebuah telefon semata-mata. Okey, jadi rumusan yang saya boleh berikan kepada anda adalah keupayaan rangkaian telefon ni memang sempoi. Daripada dia punya keupayaan Wi-Fi, kepada LAN, kepada 4G, kepada 5G, semua memang sangat-sangat okey. Alright, jadi berdasarkanlah kalau anda tengok dah semua review-review yang ada dekat internet tentang dia punya kelajuan, tentang dia punya keupayaan kamera dan sebagainya, saya boleh kata dekat anda Honor Magic 8 Pro ni memang satu telefon yang baik. Dan berdasarkan ujian yang saya buat sendirilah, keupayaan rangkaian itu memang secara umumnya semua okey, termasuklah rangkaian. Jadi kalau anda sekarang ni kebetulan tengah duk mencari satu telefon Android yang baru, maka anda patut pertimbangkan Honor Magic 8 Pro ni. Okey, jadi harga telefon ni masa saya tengah duk buat video ni adalah, okey, jadi sebenarnya telefon ni dia ada dua varian. Okey, untuk yang varian 12GB RAM dengan storage 512GB tu, harga dia adalah 4,599. Lepas tu satu lagi varian yang mana RAM dia 16GB, lepas tu storage dia adalah 1TB. Yang tu harga dia adalah 5,199. Lepas tu anda akan nampak macam-macam offer lah sekarang ni. Jadi ini adalah maklumat masa saya tengah dah buat video ni lah. Okey, jadi link pembelian dan maklumat pasal telefon ni semua saya dah letak dekat video description. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa sampai sini dululah video kita untuk kali ni. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana sudi menonton. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.